Okey, Assalamualaikum. Ni kita mancing eh. Salam salam pemancingan. Salam apa ya, kita mancing lampam. Kita pakai sawit. Sawit. Okey. Tengoklah macam mana. Ada seekor. Alhamdulillah. Baru seekor. Ha? Baru seekor. Nampak dah? Ha? Nampak dah? Dah. Nampaklah mari tu. Kurang asam memang ya. Asam. Ente kena fokus. Ini cetek abang. Ikan mana tebal lah. Mana itu ikan makan ini pancing. Pancing. Apa ni skol? Lope. Tak ada rezeki. Oh, macam itu boleh tarik tu. Rasa dalam 8 kilo, 9 kilo ni kan. Bebas. Tutup.
Tong besar-besar ke? Ya. Iyalah dia tarik kereta ni. Oh, missed call. He's gone. Now he's gone. Lebih umpat. Bang, ada saiz bang. Ini barang ada saiz. Bang, saiz bang. Ah, tangguh. Mana tangguh Ya. Saizing dia. Jangan berlepas. Sikit itu. Pelan. Alamak. Ikan apa ni tuan-tuan? Gampang. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Okay guys ini nama dia ikan lampam mak iloi-iloi. Jadi habitat asal dia di sungai lah, sungai saya lah. Sungai ni bapak saya yang korek dulu lah. Jadi saya bela dia masa start saya umur 5 tahun, saya bela dekat sungai. Sekarang ni time nak menuai hasil lah. Okay. Elok tutup kamera pula dia makan hampir betul kan. Tidak apalah. Ambil ni. Dia minyak kering sangat ke? Jangan kering sangat. Dia minyak. Aduh, Yan balik. Yan, bang, besar bang, besar bang. Balik. Lepas. Ya Allah, naikkan dia, ya Allah, naikkan dia. Aku balik botol lah. Oh, naikkan dia ya Allah. Ya. Bang, saya bang. Alhamdulillah. Ada lagi. Tuan-tuan naik satu lagi. Ini yang ni saya bela masa umur 8 tahun lah, dia kecil sikit. Yang tadi tu 7 tahun. Tapi kecil pun boleh lah 4 jari lah. Dah ada. Video lu. Okay guys. Kawan kita ada naik ikan Mantap. Nampak tu. Mantap. Ini Cik Sopian mencengkam. Saya dapat seko. Mantap. Yang belakang yang silau-silau sikit tu kumpau lagi. Saya penonton. Penonton. Okey, kita teruskan mancing. Yang bakar sangat nanti orang marah kan? Gampang. Allah. Umpan. Pak dia makan. Jahat dia makan. Kita belah atas baru dia bawah. Tapi yang bawah kena besar macam ni memang tak lekat bang.
Gaduh, gaduh. Nampak tu, nampak. Ada perebutan kuasa berlaku, nampak? Tu, nampak. Nampak. Dia berebut kuasa. Ha, nampak? Ha, tu. Gaduh ke je. Mungkin dah masuk musim mengawan, masing-masing nak tunjuk kepakaran. Macam-macam lah dia orang ni. Dah. Abaikan dia. Kita tengok dulu pancing dia.